Pin eh. Nak tak saya makeover awak sekali dengan Pin? Boleh tak? Saya sebenarnya tercicir, tanggal. Jika saja. Boleh tak rate outfit yang tak seberapa ni? Oh sorry. Saya tengok macam negatif 3. Awak memang selalu beli baju macam ni ke? Ini sebenarnya baju adik saya. So ni pergi main town ni minta duit kat mak ke? Tak. Oh tak. Tidak. Okay, independent. Independent. Single ke taken? Saya single lagi kak. Saya tak pelik pun awak single. Oh yeah. Tak pelik. Kalau saya di makeoverkan saya laku lah. InsyaAllah dek. Kau akan terkenal kau pergi bintang. Okay ngap, jom. Dah tak sabar nak cari baju? Tak sabar. Sebab nak laku. Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. Bagi saya, 3 red flag pakaian dekat lelaki. Lelaki pakai spek. Kenapa? Macam budak-budak. Scammer? Ya. Yang panjang-panjang. Mana nampak serabai? Ya. Yang pakai seluar yang ke bawah tu. Pakai seluar elok-elok boleh? So, apa perasaan lepas dah makeover? Cantik. Rasa more independent. Rasa akan laku tak? Laku. Tadi awak cakap awak tak suka lelaki. Kenapa? Selepas dia pakai spek? Tak apalah, saya tarik balik tadi. Thank you, Siti Le.